Perhimpunan ini akan diadakan pada 5 hari bulan April jam 3 petang berhadapan Sogo jam 3 petang. Ramai tokoh-tokoh hebat-hebat akan bercakap dan akan memberi pandangan dan meluahkan perasaan mengenai dengan kenaikan harga minyak, petrol ke, diesel ke, yang memang luar biasa, yang paling tinggi dalam dunia. Negara yang tak ada minyak pun lebih murah minyak daripada kita. Maka kita akan adakan perhimpunan. Saya tak nak cakap panjang. Saya nak ajak rakyat semua keluar. Semua keluar. Kalau kita nak bela diri kita, nak bela rakyat, rakyat sendiri kena turun beramai-ramai. Dulu waktu harga minyak naik 2 sen, 5 sen. Ingat tak apa Anwar Ibrahim cakap? Ini kerajaan bangang. Ini tak boleh harap. Kita ada minyak. Kenapa harga mahal? Tapi sekarang, dia menjadi Perdana Menteri. Tiba-tiba negara yang ada minyak macam kita, lebih mahal daripada negara yang tak ada minyak. Ini bukan kerajaan bangang. Ini kerajaan babi. Ini kerajaan haram jadah. Saya minta rakyat Malaysia, jom bersama-sama kita bertemu 5 hari bulan depan Sogo nanti. InsyaAllah nostalgia perjuangan tahun 70-an, 80-an bersama dengan Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri sekarang akan kembali berkumandang demi kerana perjuangan rakyat. InsyaAllah jumpa 5 hari bulan 3 petang depan Sogo. Terima kasih.